So kita kena tahu apakah prinsip asas yang digunakan di dalam mesin ni. Prinsip asas dia kita kena lihat daripada segi bagaimana tubuh kita terjadi, daripada pembentukan kita, iaitu daripada jisim yang kecil, iaitu atom-atom, sel membentuk kepada tisu, organ, dan juga seterusnya kepada badan manusia lah. Dan terdapat aktiviti sel ni seperti pembelahan, pembentukan semua itu sebenarnya dia menghasilkan suatu medan elektrik, medan elektromagnetik kecil yang kita boleh kesan dengan sesuatu alat lah. Secara kasar kita tak boleh, sebab dia punya kesan tu kecil. Dan setiap sel ni dia mempunyai medan elektrik yang berbeza. Contohnya sel kulit berbeza dengan sel sus. Sebab tu kita boleh detect spesifik tu. Dan sekiranya sel sihat pun dia akan mengeluarkan medan magnetik yang berbeza. Dan untuk orang dewasa saja 25 juta sel membahagi setiap saat. Dan medan magnetik yang kita kesan itu dapat, orang kata, menentukan sama ada tubuh kita itu ataupun organ kita itu sihat ke tak sihat. So dengan kemajuan teknologi ni, kita boleh menangkap ataupun mengambil atau mengesan dengan menggunakan satu instrumen canggih yang sensitif, kita panggil superconducting quantum interference device ataupun SQUID magnetometer. Yang ini mesinnya besar, tetapi dengan teknologi yang moden lagi, kita telah kecilkan dia, kita kondenskan dia menjadi seperti mesin yang ada di dalam depan mata kita ni lah. Fungsi dia sama. So seperti yang kata tadi, dia ada 25 item yang boleh kita detect di dalam mesin ni, daripada kepala sampailah di kaki. So kita pergi kepada satu elemen, dan kita nak interpret ni, kita jangan interpret mesin, kita tengok secara keseluruhan orang tu. Bila datang yang kita boleh dah tahu dah agak macam mana orang tu. Sama juga macam orang datang kat klinik kita, bila kita ambil darah, kita bukan nak merawat hujan darah tu, kita nak merawat orang je. So kita kena tengok secara keseluruhan lah. So kita pergi ke elemen yang kita panggil elemen human. Ini kita adalah satu elemen yang orang kata secara asas kita melihat ni bagaimana keadaan air dia, keadaan protein dalam badan dia, keadaan lemak dalam badan dia. So yang ini adalah satu instrumen yang bagus sekali sekiranya you ada produk untuk pengurusan proses. Dari sini kita boleh analyze semua sekali, tanpa kita nak kalau dulu kita kena macam timbang elektronik tu kan. Ini tak payah, pegang orang kita tahu tinggi berat dia, kita pasang je mesin, kita dah tahu dia analyze semua sekali. So ini secara normalnya, kalau manusia yang dewasa, air di dalam badan lebih kurang 55 ke 65%, lemak 15 ke 20%, mineral termasuk tulang ke darah-darah tu semua, so dalam 5 ke 6%, dan protein 16 ke 18% lah. So komponen asas dia biasalah, pertama dia akan test air di dalam sel, air di luar sel berapa persen. So kalau macam ni yang kita test subjek Hisham ni, so total air dia 56%. So okey lah tu kan. So protein, berapa banyak protein yang ada di dalam badan. So average
kita dah calculate semua dalam 15%. So inorganic substance, tulang semua berapa berat dia, lemak dia berapa banyak, 3%, macam dalam lebih je. Fat analysis, dari tinggi, adakah average tinggi dia okey ke tak okey. So semua dah ada dalam tu. Ini straightforward, you boleh interpret, so tak ada masalah. Berat dia okey ke tak okey. Macam ni Encik Syam ni dah berlebihan lah berat dia dah. Dan otot sama ada cukup ke ataupun dia kurus kering ke, tak ada dengan tulang je. Berapa persen dia punya body fat, dia punya percentage fat, even you tak payah ukur. Kalau kenapa kita ambil ratio of abdominal fat ni, salah satu indikator untuk orang tu tak sihat, kemungkinan dia boleh dapat darah tinggi, kencing manis adalah dengan mengukur dengan ratio pinggang dengan paha. So kalau ratio dia tinggi, risiko untuk mendapat penyakit-penyakit ni. Dan target kontrol kita sama ada bagus ke, kena buang sikit ke, kena tambah sikit ke. Dan secara overall dia akan assess sama ada kita ni lulus ke tak lulus, bagus ke tak bagus. So kalau bawah 70 tu tak lulus lah, tak cantik lah. So you have to do something. So kalau katakan you analyse, analyse kakak lah katakan dia tak lulus, okay, so you boleh suggest satu produk. Kalau you ada produk untuk slimming ke apa, you boleh suggest ke. So once you dah dia makan, nanti kita akan check balik, for sure dia akan berubah lah. Okay, so kita pergi ke second element yang kedua, iaitu quality physical asas. Yang pertama kita panggil responsibility. Saya dah ubah sikit dia punya susunan tu. Saya start daripada general, daripada kepala turun sampai ke bawah lah, so, supaya senang kita nak. So responsibility ni maksud dia data-data yang nombor-nombor di sini. Ni sebenarnya data yang di-collect lah. Dia macam di-collect satu rakyat, mungkin satu rakyat Russia ke rakyat China ke. So dia buat comparison tu. So ni nombor-nombor ni, kalau kita ambil darah tu, kita bukanlah itulah. So cuma satu data yang kita compare sama ada dia akan turun ke ataupun normal ke ataupun tinggi. So responsibility ni maksud dia bagaimana tindakan kita, sama ada normal ke terhadap tindakan kita terhadap sesuatu lah. Macam dekat sini normal, dia akan tunjuk normal atau abnormal je. So dia akan ada actual measurement sama ada dia kurang daripada sini ataupun tinggi daripada sini. Mental power, sama ada kita lembab ke, ada masalah peniraan ke, masalah kalau kita rasa murung ke apa, susah nak mengira. So dia akan ada kat situ. Lepas tu tahap air dalam badan. Kata kita kekurangan air, kita puasa tak, pagi tadi tak bangun sahur ke, kita test tengok kekurangan air. So dia akan dapat dekat di situ lah. Hypoxia ni tahap orang kata kurang oksigen dalam badan, dalam sel kita. So apa akan berlaku kalau kurang oksigen dalam badan kita? Mungkin orang tu biasa ngantuk, kuat-kuat tu kurang oksigen lah dalam badan kita. Orang tu sedang letih, lesu, tu mungkin kurang oksigen. Apa indikator dia? Mungkin dia ada masalah paru-paru ataupun dia kurang darah. Dia sebab fungsi oksigen ni dibawa oleh darah dalam badan kita. Dan pH dia pun boleh detect. Tu canggih tak canggih tu. Dia nak ambil darah tu. Kalau di hospital apa dia nak buat pH ni, dia kena ambil darah hidup tu. Tunjuk tu. Dan susah kita nak ambil. Tak banyak tempat nak ambil. Biasa kita akan cucuk di sini dan ke dalam sakit. So mesin ni dia boleh detect pH darah tu. Canggih tak canggih sama dia punya result tu dia akan keluar sama ada acidity, normal ataupun alkaline. Untuk sihat kita kena ada alkaline sikit baru sihat. Kalau acidity dia akan mudah dapat penyakit kronik. Contoh kencing manis, darah tinggi, semua tu
selalunya darah dia agak acidity. Bagaimana dia boleh jadi asid? Mungkin dari segi pemakanan kita lah. Kita banyak makan daging, kita banyak makan minuman asam contohnya. Parameter status brain tissue blood supply. Maksud dia kalau bagaimana teruknya keadaan urat-urat darah di dalam otak kita. Dia ada microcirculation di dalam otak kita ni. Kalau katakan orang tu apa simptom dia, biasa orang yang ada atherosclerosis ni mungkin dia akan mengalami masalah migraine ke, selalu lupa ke, sebab dia punya darah tu tak supply, selalu macam kening ke. Functional status of cranial nerve di dalam otak kita ni, dia banyak jaringan macam komputer ya. Jaringan network lah, saraf tu. Kalau ada kecederaan di dalam otak kita, mungkin kita pernah accident ke, mengalami masalah kecederaan, mesin ni pun boleh detect itu canggih dia. So, biasanya kalau dia ada masalah macam selalu sakit kepala ke, ada kecederaan dalam otak tu, kemungkinan mesin ni pun boleh detect. Ada kecederaan, mungkin kurang oksigen lagi, so dia pun boleh detect. So dia biasanya dia akan tulis mild impairment ke, moderate impairment ke, mild ke. Sentiment index ini adalah bagaimana perasaan kita, bagaimana kita punya attitude. Macam mana mesin boleh check attitude kita? Macam mana kita masa dalam keadaan kita test tu, orang tu dalam keadaan stres pun dia boleh tahu. So dia akan tunjukkan kat situ lah, normal ya. Ataupun dalam keadaan murung ke, sedih, dia boleh dicek ya. Even masa kita pergi memory index kalau orang tu dia mudah lupa ke, nganyuk, mesin ni pun dia boleh detect. So dia akan tunjukkan kat situ mind fading. Maksud dia punya memori ni tak berapa bagus. Kalau teruk sangat sampai lupa sangat, sekejap je lupa, severe. So orang tu tak payah nak cakap apa-apa, kita dah tahu macam ni ada selalu lupa-lupa lah. So nanti bila kita kena tengok semua sekali, kita conclude kenapa dia jadi macam tu. Adakah dia kurang vitamin ke, adakah dia masalah toksik banyak ke, dia banyak ke. Lepas tu saya kata analisis mesin ni dia kena kita tengok secara keseluruhan keputusan tu. Dan satu lagi dia akan, jantung tu sendiri dia ada peredaran darah sendiri, kita panggil coronary. Kalau ada coronary tu maksudnya peredaran darah pada jantung tu. Pertama, blood viscosity. Blood viscosity maksudnya kepekatan darah lah. Kepekatan darah. Kalau kat sini dia normal lah. Kalau dia katakan ke sini rendah, maksudnya darah tu cair. Darah dia cair mungkin ada banyak sebab. Mungkin dia ada masalah, dia makan ubat ke, macam ubat kurang darah, ubat cairkan darah macam warfarin, aspirin semua tu. So dia punya darah tu agak cair. Macam urat darah kat luar dia ada jalan situ. Urat darah dia kita panggil end arteries. So dia kalau dia dah sumbat kat sini memang tak boleh pergi mana dah. So bila dia mati kat sini, dia akan mati seluruh kawasan otot-otot tu. Itu yang jadi sakit semua. So myocardial blood demand, berapa banyak keperluan darah yang diperlukan oleh jantung kita. Kalau dia tinggi, kemungkinan orang tu mungkin di dalam keadaan yang tertekan ke, jantung dia laju ke apa ke, so dia memerlukan oksigen darah yang tinggi. Tapi kalau kita tengok dia punya vascular coronary artery elasticity tu tak cantik, dia keras, tapi dia punya myocardial blood demand tu tinggi. So ada potensi orang tu untuk mendapat masalah sakit jantung. Sebab bila kecil, bila laju sikit, dia akan rasa sakit lah. Sebab dia punya, satu dia punya darah dia dah keras, satu dia punya jantung tu perlukan oksigen yang banyak.
Dan satu lagi, memang dia ukur juga, kita panggil myocardial oxygen consumption, keperluan oksigen pada jantung tu. Myocardial blood perfusion volume adalah volume sebenar berapa banyak. Dia boleh kira berapa banyak yang diperlukan oleh jantung tu untuk menyapam tu. Saya pergi ke, sebab saya kalau nak detail huraian memang tak habis lah, 1.5 jam dalam satu hari. So kita perlukan satu masa yang lain lah, insyaAllah ya cik. Cik Dr. Hezir. So kita pergi ke ya. Macam mana? Masalah mata. Masalah mata kita boleh di dalam ni dia tak ada spesimen mata, tak ada. Tapi secara apa ni dia boleh tadi tu lah dekat cranial nerve tadi tu. Cranial yang tadi tu, yang brain nerve tu. Fungsi center cranial nerve tu. Dia kita boleh detect kat situ sebab kat situ dia akan detect sama ada terdapat kecederaan pada jaringan saraf di otak. Sebab mata dia punya tu center dia kat otak. Kemungkinan dia ada kat situ lah. Tapi dia tak boleh nak detect secara spesifik tu, tak boleh. Dia secara general kemungkinan dia ada masalah dia. Itu dia salah. Untuk cuci usus. Lebih lancar. Dia baru untuk cuci usus. So bagi dia makan tu, baru you bagi makan tapi apa yang you ada. InsyaAllah dia akan banyak manfaat dia. Ada apa nak tanya kat sini? Apa dia? Gastrik ni perut. Dia bukan gastritis tu. Kan kita panggil kalau sakit perut tu gastrik kan. Tapi gastrik secara medical term perut. Maksud dia. Kalau masalah gastrik, kalau gastrik, penyakit gastrik. Dekat gastrik tu lah, gastrik gastrik absorption tu. Jadi kalau perut ni dalam bahasa medikal dia gastrik dia gastrik vaginal ileus gastrik. Tapi orang kalau sakit dengan gastrik sebenarnya perut lah, masalah perut. So kita tengok dekat indikator perut ni, gastrik ni ataupun yang berangin tadi tu kan, kita tengok kat sini lah. Kembung perut ke apa ke. Biasa dia kalau kembung perut dia punya pergerakan tu dia tak cantik lah dia. So kalau kita tengok dia punya bacaan tu dia kurang. Kena ada number ni, the actual ini dia punya number range. Kalau dia kurang, maksudnya dia punya usus dan dia punya perut ni tak bergerak cantik. Dan satu lagi macam gastrik tadi kita tengok jugalah, ini pepsin secretion. Liver function. Ini fungsi hati lah. So kita tengok apa fungsi hati. Dia regulate kita punya glucose level. Dia tukar daripada glucose tukar di dalam darah masuk dalam hati untuk disimpan untuk sebagai fungsi sebagai. Lepas tu mengeluarkan bile, sintesis protein, amino acid dan lemak jadi detoxification. So kat situ dia akan test protein metabolisme, sama ada cantik tak cantik hati ni menguraikan ataupun menguraikan lemak protein tadi. Lepas tu kalau kita ada satu produk yang bagus macam tadi IOC tadi ke, kita boleh gunakan high fiber ke, untuk kurangkan kadar lemak di dalam darah kita.
Biasanya bila kita kurangkan darah lemak dalam badan kita, dia akan secara otomatik dia akan buang lemak yang ada dalam liver tu kepada sel-sel normal balik lah. Sebab benda tu sebenarnya storage, simpanan lemak yang berlebihan, exercise. Jadi hepatitis biasanya dia akan efek dari segi dia akan secara keseluruhan dia akan merosakkan seluruh tisu. Hepatitis ni keradangan pada secara general, hepatitis ni keradangan pada tisu hati tu. So ia mungkin disebabkan oleh jangkitan, mungkin disebabkan oleh bahan kimia. Tapi biasa kalau orang hepatitis, kalau secara layman ni orang kata hepatitis itu disebabkan oleh jangkitan viral. So secara luaran pun kita boleh dah tahu dia jadi kuning. So dalam ni mungkin dia punya secara keseluruhan dia punya sistem dari segi energy production, protein metabolisme itu tidak akan kacau lah, sebab dia akan kacau seluruh sel dalam sistem hati itu sendiri. Dan dari segi parameter lain nanti kita pun akan boleh detect juga. Even kalau masalah hati ni, dia nanti kadang-kadang dia akan jadi darah kita cair pun boleh jadi juga. So dia sebenarnya dia sangkut paut. Sebab tu dalam 1,5 jam tak cukup untuk nak terangkan semua sekali. Liver cirrhosis, dia secara overall dia akan efek dari segi function dia lah. Ada masalah kat situ, kita tengoklah sama ada dia orang ni ada kencing manis ke, biasa kencing manis lah kita tengok. Dan juga satu lagi sel yang dikeluarkan pancreatic polypeptide ni. Yang ni dia untuk mencernakan makanan kita juga. Untuk mencernakan kita punya makanan juga lah tu. Biasa uraikan protein tukar kepada gula biasanya, polypeptide. So kita tengok kalau dia insulin tu tinggi, biasa kalau kencing manis biasanya kadang-kadang kita tengok dia punya insulin tu tinggi, tapi sebab dia punya di luaran tu dia punya tak sensitif, so dia gula tu tak boleh nak turun. So kalau kita tengok pancreatic ni, kita akan correlate dengan blood sugar lah. Kalau dia biasanya dia akan normal lah kalau dia punya dia punya insulin di sini normal, insulin secretion di sini biasanya dia akan normal sekali. Coefficient ni berapa dia coefficient of insulin secretion ni berapa cantiknya pengeluaran insulin di dalam darah kita, di dalam sistem pankreas tadi tu. Ada ya? Fungsi ginjal lah. Fungsi ginjal biasa dia sebagai pusat pengkumuhan kita panggil. So dia akan keluarkan bahan-bahan asing dalam badan kita lah. Biasanya di dalam lysozyme activity ni aktiviti yang berkaitan rapat dengan masalah buah pinggang lah. So kalau ada masalah biasanya dia akan tunjukkan test positif. Dan biasa kalau ada masalah buah pinggang, dia akan jadi urin akan ada, urin protein akan ada, urin nitrogen pun dia akan abnormal juga. Kalau kemungkinan dia ada uric acid juga. Uric acid, kalau you ada masalah gout ke apa pun dia boleh detect kat situ. Dia punya uric acid tu dia akan agak tinggi, akan positif. Dia negatif positif je.
Urobilinogen ni dia positif, mungkin ada masalah buah pinggang ataupun masalah hati tadilah yang you kata, yang abang kata hepatitis tu. Mungkin dia masalah hati juga, pun dia keluar kat situ. Ataupun kadang masalah infection pun dia boleh keluar juga urobilinogen positif. Dia biasanya dia kan sebenarnya byproduct. Urasi ni dia byproduct. So kalau biasanya bila buah pinggang ni rosak, kita punya penuras ni bocor. So dia akan mudah keluar macam protein ni, sepatutnya dia tak keluar dalam air kencing. So bila bocor tu yang kita kadang-kadang kita boleh detect dalam air kencing. Itu dengan urasi. Urasi itu byproduct protein biasanya. Di sini